Ya, seperti mana Presiden Putin menggunakan alasan special military operation, memanggilnya special military operation untuk menyerang Ukraine 3 tahun lepas, Trump juga menggunakan alasan untuk menegakkan keadilan ataupun membantu operasi Jabatan Keadilan Amerika Syarikat untuk mendakwa Presiden Maduro dan isterinya dihadapkan Mahkamah Amerika Syarikat dalam tuduhan pengedaran dadah dan juga senjata berat dalam hal ini. Tapi hakikatnya adalah Trump mengatakan Amerika Syarikat akan mentadbir Venezuela buat sementara. Saya tak pasti macam mana nak mentadbir kerana mereka tak ada orang di Venezuela. Malah Maria Machado pun dikatakan yang Trump mahukan menjadi presiden. Uh, Trump katakan tak ada keyakinan kerana Machado tak ada dikatakan kekuatan di dalam Venezuela untuk dikatakan memerintah Venezuela, dan pada ketika ini Rodriguez itu naik Presiden Maduro lah lebih kurang yang mentadbir. Jadi itu yang tak faham. Tapi yang lebih menarik adalah Trump mengatakan ataupun entiti minyak tenaga uh, di Venezuela itu akan dikawal dan dipengaruhi oleh Amerika Syarikat. Memang sukalah syarikat minyak besar di Amerika Syarikat. Tapi hakikatnya timbul pertanyaan, adakah ini untuk memberi keadilan ataupun menghadapkan keadilan kepada Maduro, ataupun sebenarnya adalah untuk mendapat uh, simpanan-simpanan minyak Venezuela yang begitu banyak di negara tersebut. Kita teringat apa yang berlaku di Iraq, tuduh Saddam Hussein ada senjata kimia, tapi hakikatnya adalah Amerika Syarikat berminat tentang simpanan minyak di Iraq itu.